Salam kah, saya belum makan sejak semalam. Boleh saya guna bendera ini untuk tukar satu paling murah punya makanan? Tak apa. Apa awak nak apa? Nasi lemak? Saya tengok hari ni macam tak banyak orang. You masih sanggup? Bagi awak lah, tak bayar pun tak apa. Kak, apa nama kak? Amy. Sawin, nice to meet you. Okey. Saya sudah lama tak berniaga sebab sakit. Sakit lah? Saya ada pinjam manis 2 tahun. Lepas tu, ni baru mula lagi berniaga. Tak rugi macam ni, sorry ya kak. Tak lah, mana ada rugi. Tak ada, kita bantu orang mana ada rugi. Nanti Allah Ta'ala bagi lagi banyak. Thank you kak. Okey. Boleh saya tunjuk sesuatu? Dengan kotak ini dan bendera ini. Okey. Saya masuk bendera. Terus? Boleh tiup sikit? You cuba lihat. Ya Allah. Betul ke? Kak, sini ada RM1,000. Untuk apa? Saya dah bagi you. Terima kasih ya Allah. Rezeki untuk saya. Terima kasih ya Allah. Sebab you ikhlas bantu saya. Kalau ada ni memang saya bagi je. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini betul. Betul ke? Betul bagi you. Ada apa plan untuk guna duit ini? Banyak benda. Saya nak bayar rumah. Ada tertunggak 2 bulan. Ada apa financial goal tak? Pas sikit bersara. Tak ada lagi saya mampu, saya berniaga. Saya tak ada anak. Saya ambil 2 orang anak angkat. Ya Allah, terima kasih ya Allah datang. Dulu saya pun pernah stress tentang income. So saya invest income saya dengan pelaburan yang trusted seperti ASNB. So in future, saya boleh fokus buat apa yang saya suka. So ada lagi kah? Sini ada RM1,000 lagi. Betul ke? Betul. Saya harap dengan duit ini, you boleh mulakan merdeka kewangan you. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya tak sangka betul, terima kasih ya Allah. Besar hati you tolong orang macam ni. Bukan, sebab you yang ikhlas nak bantu saya. Ini rezeki you. Saya makan air. Boleh.